أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Pada hari yang mulia ini, Khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Zakat Kunci Keberkatan. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim bahawa barakah membawa maksud pertambahan dan berterusan menikmati sesuatu kebaikan. Hakikat barakah bukan sekadar terlihat pada banyaknya nikmat secara zahir, tetapi mencakupi rasa qanaah, iaitu merasa cukup dan kelapangan pada sudut rohani dan jasmani yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa dan kehidupan seseorang hamba-Nya sebagai natijah yang kesan istiqamahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru barakah inilah yang mesti dicari, kerana ia menjadi teras kepada kelangsungan hidup yang tenteram di dunia dan kebahagiaan hakiki di alam yang kekal nanti. Tanpa barakah, sebanyak mana pun harta atau kemewahan yang dimiliki, lebih-lebih lagi jika diperolehi dengan cara yang salah atau tidak menunaikan hak-hak orang lain, maka hatinya tetap akan merasa sempit, kosong dan tidak merasa cukup. Dalam hal itu, menunaikan zakat adalah salah satu pintu utama untuk memperoleh keberkatan, dan dengan zakat yang kita tunaikan sebenarnya dapat menyucikan harta dan mengembangkannya. Mereka yang menunaikan zakat dengan penuh keimanan dan ketaatan, rezekinya bukan sahaja dicukupkan, bahkan urusan kehidupannya dipermudahkan. Maka tidak tepatlah jika ada anggapan bahawa zakat ini mengurangi harta atau sekadar disamakan dengan cukai dan beban keuangan yang lain. Kerana hakikatnya zakat adalah ibadah yang membuka pintu keberkatan, bukan sesuatu yang merugikan. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun 2024 saja data menunjukkan hanya seramai 380,000 rakyat Muslim Islam menunaikan zakat. Angka ini hanyalah kira-kira 20% daripada jumlah Islam yang sepatutnya menunaikan kewajipan tersebut. Realiti ini memberi isyarat yang jelas bahawa masih ramai umat Islam di negeri ini yang belum menyempurnakan rukun Islam yang ketiga. Mungkin kerana sikap lalai, jahil atau ingkar terhadap fatwa serta ketetapan pihak berkuasa agama berhubung kewajipan membayar zakat di negeri Selangor. Ketahuilah bahawa jumlah asnaf di Selangor amat besar dan memerlukan keprihatinan serius daripada kita semua. Golongan fakir dan miskin sahaja telah melebihi 70,000 keluarga yang bergantung kepada bantuan zakat bagi kelangsungan hidup mereka. Bagi tempoh Januari hingga September 2025, Lembaga Zakat Selangor telah menghabiskan sebanyak 916 juta untuk berbagai keperluan dasar seperti sewa rumah, pendidikan, rawatan kesihatan, kebajikan mualaf dan elahul kafah. Sesuatu gambaran jelas betapa luasnya amanah zakat dan besar harapan umat kepada golongan yang berkemampuan agar menunaikan kewajiban ini dengan penuh rasa tanggungjawab, keinsafan dan keimanan. Selaras dengan hasad dan titah beliau yang maha mulia Sultan Selangor, kewajipan zakat hendaklah ditunaikan di negeri Selangor dan tidak dialihkan ke tempat lain tanpa keperluan yang sah. Warta Kerajaan Selangor Januari 2025 turut menegaskan melalui satu fatwa yang diperkenankan oleh baginda bahawa badan bukan kerajaan ataupun government non-governmental
organisasi NGO, individu atau badan lain yang membuat kutipan zakat di negeri Selangor atau mengambilkannya tanpa izin Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Belagi Majlis Agama Islam Selangor iaitu Lembaga Zakat Selangor adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Ketetapan ini bertujuan memastikan zakat sampai kepada asnaf yang berhak selaras dengan kaedah pengurusan yang teratur dan amanah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, zakat bukan sekadar tuntutan syarak, tetapi ia adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan yang membawa kepada keberkatan. Dengan keberkatan inilah hidup kita akan diisi ketenangan, rezeki yang mencukupi serta limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Marilah sama-sama kita lihat dan meneliti bagaimana zakat menjadi kunci keberkatan dalam kehidupan. Pertama, zakat menyuburkan rezeki seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha' wallahu samii'un 'alim. Perumpamaan derma dan nafkah yang dikeluarkan oleh mereka yang belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya mahal luas rahmat kemuliaannya, lagi mahal tetapi. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran berlipat kali ganda kepada mereka yang membelanjakan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuklah mana-mana bentuk pemberian seperti sedekah dan zakat. Perumpamaan benih itu menunjukkan bahawa setiap sedekah dan zakat biar sekecil apapun akan menumbuhkan pahala yang besar, seperti mana satu biji benih yang menumbuhkan tangkai-tangkai dengan hasil yang lebih banyak lagi. Kedua, zakat tidak akan mengurangkan harta manusia. Ia bersandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadaqatun min mal," sedekah tidak akan mengurangkan harta. Riwayat Muslim. Hadis tersebut boleh dipahami pada dua sudut. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahawa harta yang disedekahkan akan terus bertambah disebabkan keberkatan yang diperolehi. Begitu juga akan ditambah pahala bagi orang yang bersedekah seganjaran yang berlipat kali ganda. Ketiga, mendapat doa yang istimewa daripada malaikat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap pagi ada dua malaikat turun kepada setiap orang anak Adam. Salah seorang berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak termasuk zakat." Manakala suatu lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang berikut." Riwayat Al-Bukhari. Imam Ibnu Battul dalam Syarah Sahih Al-Bukhari menyatakan hadis ini bukan satu gerakan untuk menginfakkan harta bersama dalam berzakat, menunaikan nafkah maupun sedekah. Mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala akan didoakan oleh para malaikat dan doa para malaikat itu adalah mustajab sekali. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari sama-sama kita mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman pada kehidupan kita pada hari ini. Yang pertama, kita perlu memahami bahawa zakat adalah ibadah yang mampu menjemput keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala.
membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, kita nak sadar bahawa zakat menjadi medium untuk membersihkan harta dan jiwa, menjauhkan sifat kedekut dan tamak, serta menumbuhkan sifat dermawan dan kasih sayang sesama hidup. Yang ketiga, kita dalam mentaati agar kita Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan menunaikan zakat mengikut ketetapan fatwa, iaitu mereka yang bekerja atau yang menetap di negeri Selangor mesti menyalurkan zakat melalui lembaga zakat Selangor yang akan memastikan semua asnaf yang berhak menerima disantuni dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Mereka memberikan salat dan memberikan zakat serta mereka rukuk yang dituntut, yang